ikut nak ikut sikit. Nak ikut sikit. Kita sendiri pun hak dengar dah tak boleh nak ikut juga. Maknanya kuatnya pertentangan nafsu daripada membawakan diri kita ini taat kepada perintah Allah. Jadi betul semula. Musim 2-3 hari ni dengar cerita ni musim mati mengejuk. Mati mengejuk umur doktor mana? 40 hang, 50 hang. Hak muda tu tak sakit, hak belanggar. Tak, hak tengah segar, tengah baca sahabat berdebek. Berapa umur? 40 hang. Nah. Tengah sembelih korban, duduk berdebek, mati lalu. Orang tak melih lagi gini. Dia melih orang, mati. Nah, jadi ngejut. Kalau duduk atas lain mengaji, lain dengar, alhamdulillah. Duduk atas lain lawan ulama ke Allah Rabbi. Nah, nu sibuk pagi ni balik Mekah. Nah, berjubah selagi balik. Siap dengan hak apa benda ni? Hak Arab pakai atas kepala. Ikat kaki uta. Bot tak kepala. Siap pukul gambar kat Jabana tengok sama setengah dengan uta muka dia. Tak apalah nak pukul gambar kat uta, nak naik uta. Kena ingat balik ni tak ikut ulama, dok lawan dah ulama. Ulama ni ajak orang balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Manusia ni ajak supaya menerhaka pada Allah. Jadi betul molek. Balik namun jahat daripada hari itu dok jadi haji mabrur, haji malburu juga. Tak? Kotak 20, kotak 14, kotak 7. Di siapa kat gigi guna ji? Kotak 20, 14, 20 kerah ke lembek, kotak kerah. Payah lagi nak mengikut. Balik Mekah pun melata dah syaitan, balik masih menjadi syaitan. Mana? Bersekongkol dengan orang-orang yang tidak mahu melihat Al-Quran dan hadis bermartabat di dalam negara, menjadi dustur dalam perlembagaan, mengatasi segala mahkamah lain, mahkamah Islam paling tinggi. Segala hukum-hukum dalam Quran akan berjalan dengan begitu cemerlang. Tak ada rasa gitu, masih lagi nak bersekongkol dengan orang-orang yang jahil, yang memusuhi akan Al-Quran dan Sunnah. Maka cang haji aku Tuhan tak terima juga tahun ni, pasal aku masih lagi bersama-sama dengan orang ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan ada apakah ciri-ciri orang munafik? Apakah yang dimaksudkan dengan 73 golongan masuk neraka kecuali satu masuk syurga? Panjang nak cerita ni. Ciri-ciri orang munafik, dia orang kafir ni dia ada dua jenis. Yang pertama kafir terang-terangan, yang kedua kafir sembunyi. Kafir sembunyi ni munafik lah. Kafir terang-terangan ni sembah berhala terang-terang dah. Dia orang Cina masuk agama Buddha, agama Kristian. Munafik ni syarat dia kena zahir Islam. Dia kena zahir Islam, dia kena nama Islam, dia kena pergi ke Mekah, dia kena sembelih rebang, dia kena puasa, dia kena zakat, kena sembahyang. Tapi dalam hatinya benci kepada Islam. Jadi kita nak nampak kot dalam, tak nampak barang dalam hati. Allah yang nampak barang dalam hati, kita tak nampak. Tak, dia pura-pura saja. Tapi ada ciri-cirinya juga, disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis. Di antara ciri-cirinya yang dapat kalau kita kenal sebagai panduan, mereka ini mengaku Islam tapi suka suruh orang buat benda mungkar. Innal munafiqin wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu ciri-ciri yang disebut dalam Quran. Orang munafik ni laki-laki perempuan suka suruh perkara mungkar dan tak suka ataupun larang orang buat benda-benda molek. Ngajak marah, ramai rata masjid. Ceramah tak benar. Nyanyi boleh. Ulama tak boleh mengajar dalam TV. Joget 3 jam boleh. Siaran langsung pula, bukan kata ulangan. Ciri-ciri itu boleh kenal. Dia ada sifat-sifat dia. Gitu. Lepas tu 73 golongan ni masuk neraka kecuali golongan mana nak terang pula selesa panjang ni, makan masa lebih kurang 3 minggu nak terang. Tapi ginilah, satu golongan ni, wa ma ana alaihi wa ashabi. Bila sahabat tanya, satu golongan, Nabi kata wahidu fil jannah, golongan mana kak? Nabi kata golongan yang aku duduk atas jalan tu dan sahabat aku duduk atas jalan tu juga. Jadi kita ni nak duduk jalan yang ni lah. Maka kita berakidah kepada akidah yang diajar oleh Nabi SAW dan para sahabat. Jangan kita pakai ikut atau tak tahu tak cara langsung tentang akidah, tentang i'tiqad,
Nak kita belajarlah sungguh-sungguh. Pergi dengarlah orang ngajar bab akidah, masalah tauhid, masalah rukun iman dan sebagainya. Siapa yang belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, dia pegang akidah tu, dia lah ahli sunnah. Bab ahli sunnah ni bukan orang yang mengaku dengan mulut, tapi orang yang mengamalkan dengan hati. Begitu juga macam kata dalam bab syariat, orang yang bermazhab Syafi'i ni maknanya orang yang mengamalkan apa dia cabang-cabang syariat mengikut pendapat Imam Syafi'i. Ni orang mazhab Syafi'i. Ada pun orang kampung, orang ramai kampung kita bukan mazhab Syafi'i, bahar rambang tu, tak tahu benda. Fiqh Syafi'i budak ngaji, orang ngajar bab Imam Syafi'i budak reti benda. Tak tahu pakai ikut kata Syafi'i atas. Tu bukan mazhab Syafi'i tu. Maka kita ahli sunnah wal jamaah bukan dengan akuan tetapi dengan pegangan. Kita pegang begitu, maka kitalah ahli sunnah yang satu yang selamat di dalam syurga. Umpamanya dalam bab apa benda ni, kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan segala penyakit, yang menyelamatkan daripada kebinasaan, yang memanjangkan umur, yang memberi kehidupan ataupun yang mematikan. Kita pegang gitu, Allah belaka, baru dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita wah kita lah ahli sunnah wal jamaah, kita lah, orang lain tak pakar belaka. Tak, siapa masa ayah kita mati, ayah kita sakit, berobat baik, Allah selamatlah, terima kasihlah doktor kerana menyelamatkan nyawa ayah saya. Tak balik awal terus dah pula. Mu kata mu ahli sunnah. Tak, macam mana doktor boleh menyelamatkan nyawa ayah? Tak boleh. Allah ni yuhyi wa yumiit, Allah yang hidup mematikan. Mu kata mu ahli sunnah wal jamaah, bila anak mu pah tinggi belaka, mu yakin dalam hatinya senang dah mu laki bini anak mu pakak tinggi belaka dah. Tu bukan ahli sunnah. Hak tu Mu'tazilah, berpegang dengan kebendaan. Bila ada kebendaan, ada alat, maka yakin dalam hati, dia rasa senang dah. Masa depan berasa tak ada susah dah, pasal anakku 8 orang, hak paling kopeng sekali 7,000 gaji. Hati mak bapak pun cerah dah masa depan. Bukan yang cerah masa depan, senang masa depan, Allah tak ada kena-mengena dengan sijil dengan apa. Tu ahli sunnah wal jamaah. Belajar akidah ahli sunnah, pegang, jadi ahli sunnah. Walaupun orang kata komunis belaka, tetap ahli sunnah. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj, dan bilakah dia akan muncul? Lambat lagi nak muncul Ya'juj Ma'juj. Kalau hak sebagaimana diceritakan dalam hadis, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, tu umum lagi. Sesungguhnya golongan Ya'juj Ma'juj jenis melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ada dalam hadis menyebut keluarnya pada akhir zaman. Walau bagaimanapun ada ulama-ulama yang memberi pendapat bahawasanya pengikut Ya'juj dan Ma'juj telah ada sekarang. Iaitu mana-mana manusia yang mengajak manusia ni buat maksiat. Kerja dia nak ajak buat maksiat. Dia nak suruh orang bergalak, nak suruh orang lupa Allah, nak suruh orang lari daripada petunjuk Allah. Golongan anak cucu Ya'juj Ma'juj. Jadi sebelum tubik Ya'juj Ma'juj hak sepak ni, sebelum tubik hak besar, sipu tubik, anak murid tubik dah ni. Marilah buat maksiat, mari beramai-ramai datang gini. Kita buat sedia belaka 10 orang penyanyi dibawa khah daripada Kuala Lumpur. Anak beranak Ya'juj Ma'juj tu. Kenapa dan Quran kata mufsiduna fil ard, melakukan maksiat dan kerosakan dia muka bumi. Ya tu. Cuma comel sikit pakai kata Ya'juj Ma'juj. Hak tubik ke dia sipu hebat. Ni jawab sama dah ni. Hak kepak ni, hak ni tujuan dia nak tanya kat ni. Saya baca ni pagi-pagi hari ni. Dia baca lain kali, asjak dah jawab ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi